Satu hari baginda Nabi SAW keluar, dalam hadis sebut zata yaumin aw lailah, sama ada di siang hari ataupun di malam hari, pada waktu yang bukan kebiasaan Nabi keluar. Lalu bertemu dengan dua orang sahabat besar, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan juga Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Lalu baginda Nabi SAW bertanya kepada mereka. Nabi tanya, ma akhrajakuma min buyutikuma hazihi sa'ah? Apa tubik ni? Waktu yang bukan kebiasaan tubik. Lalu mereka berkata, al-ju' ya Rasulullah, kerana kami lapar ya Rasulullah. Dan baginda Nabi SAW juga maklum pada mereka, wa ana walladhi nafsi biyadihi la akhrajani alladhi akhrajakum. Nabi kata, aku pun keluar ni kerana lapar juga seperti kamu berdua. Allahu Akbar. Baginda Nabi SAW dan juga sahabat ni keluar kerana lapar. Tuan-tuan dan puan bayar, kita lah ni bulan-bulan Ramadan ni pula ya. Oh lah, kalau tubik betul kat biasa, jalan-jalan cari makan lah. Nak cari pergi bazar Ramadan, alik malam, cari alik malam dia makan colek. Dan dalam hadis tu cerita baginda Nabi SAW dan juga sahabat berjalan menuju ke rumah sahabat Ansar yang lain. Dalam riwayat kata gelaran dia Abu Haytham. Lalu bila tiba di rumah tu, Abu Haytham tak ada pada waktu tu. Dan bila dia pulang, dia syukur kepada Allah Taala kerana dia kata tak adalah aku paling beruntung hari ni dapat tetamu yang paling mulia di atas muka bumi ni. Mari rumah aku. Lalu dijamu baginda Nabi SAW makan daripada susu kambing, dan mereka sembelih kambing, jamu baginda Nabi SAW makan juga daripada kurma. Dan setelah selesai makan, baginda Nabi SAW sebut perkataan ni. Adik kakak kena ingat belaka, tuan-tuan dan puan, kakak ingat perkataan Nabi ni. Nabi sebut, walladhi nafsi biyadihi la tus'alunna hadzal na'im yaumal qiyamah. Nabi kata, sungguhnya kita ni akan dipersoal di atas apa yang kita dapat nikmat hari ni. Apa Nabi sebut gitu? Lalu Nabi sebut, akhrajakum min buyutikumul ju'. Kita keluar daripada rumah dalam keadaan kita lapar, thumma lam tarji'u hatta asabakum hadzal na'im. Maknanya kita tidak pulang dalam keadaan kita lapar balik. Pulang dalam keadaan perut kita dah terisi, dah kenyang dah. Kita hari ni, ya Allah, kalau kita buka peti ais kita, tambah-tambah bulan Ramadan ni, banyak mana makanan yang terbazir, yang tidak kita makan secara habis. Bayangkan di satu-satu tempat, di satu negara yang lain yang tidak senasib dengan kita ni, mereka bukan berlapar hanya kerana berpuasa. Mereka berlapar memang tak ada makanan untuk makan. Bayangkan tuan-tuan dan puan, kalau buka dalam SW Corp punya kajian, dia kata bila masuk sahaja bulan Ramadan ni, sangat banyak pembaziran yang umat Islam di Malaysia ni buat. Jadi kita tengok diri kita ni banyak mana dah nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan. Bahkan kita kadang-kadang tetap syukur. Boleh makan pun duk kutuk lagi makan dia. Ada orang ni di satu-satu tempat ni makan tak ada langsung. Air pun tak ada. Kita ni dengan nikmat yang pelbagai, maka gunakanlah. Kalau boleh ada lebih tu, jadilah satu juadah untuk orang lain. Kita bagi sedekah. Yang mana kita pun tahu, bila masuk Ramadan ni, kalau kita bagi sedekah kepada orang yang sedang berpuasa, maka pahala yang orang berpuasa tu kita dapat secara penuh. Itulah keberuntungan kalau kita pakat-pakat tolong sama-sama kita. Dan hadis yang Nabi sebut tadi bertepatan dengan ayat terakhir surah At-Takatsur, yang mana Allah SWT berfirman, thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Maka di akhirat nanti kita akan dipersoal di atas setiap benda, setiap nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita ni, yang kita dapat ni mengguna waktu. Jadi tuan-tuan dan puan, ingat baik-baik apa yang kita dapat hari ni, bersyukurlah. Kerana setiap benda yang kita dapat ini adalah kurniaan daripada Allah SWT, tidak lain tidak bukan hanya untuk kita mengucapkan lafaz syukur kepada Allah SWT di atas segala kurnia yang Allah SWT bagi kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Allah janji Allah akan tambah apabila kita bersyukur. Hak ada kekal dan hak tak ada lagi, insya-Allah akan mari. Dengan cara kita bersyukur. Bersyukur dengan cara mana? Dengan menggunakan segala nikmat yang Allah SWT bagi ini, dengan bertambahlah panggil ketaatan kita kepada Allah SWT. Ingat tuan-tuan dan puan, apa yang halal itu akan dihisab dan apa yang haram itu akan diazab. Wallahu ta'ala alam.